Bila orang yang meninggal, orang soleh meninggal, ni cerita orang soleh. Apabila orang soleh meninggal, kata Nabi, ruhnya akan mengalir keluar daripada badannya dengan mudah. Macam mana mudah, Ustaz? Macam mana mudah ya Rasulullah? Seperti mana mudahnya air yang keluar meninggalkan botolnya, bekasnya. Ni saya buka, saya tuang. Cepat ke lambat? Cepat. Yang mengalir cepat itu adalah ruh orang soleh, yang seperti air. Orang-orang tak soleh hak meninggal fasik, sekali saya cerita, Nabi sebut macam mana pula. Orang soleh ni pasal apa ruh dia senang keluar? Kerana ruh itu sudah lama merindui Allah, kerana ruh itu sudah lama merindui Rasulullah. Dia semayang, dia teringat Allah. Dia zikir, dia teringat Allah. Dia duduk dalam kereta, dia teringat Allah. Dia duduk atas katil, dia teringat Allah. Dia pergi kerja, dia teringat Allah. Ada orang, tuan-tuan, dia makan sakit, duduk makan, ayat mata keluar. Pasal apa? Rindu Allah.